Sebuah keluarga yang mempunyai pengaruh besar di peringkat tempatan didakwa terlibat dalam satu perancangan untuk menggulingkan kerajaan dengan memanipulasi media antarabangsa serta menggunakan khidmat pelobi luar negara. Menurut laporan yang disiarkan oleh Berita Harian, dakwaan tersebut terkandung dalam satu laporan polis yang telah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields. Laporan tersebut kini tersebar luas di media sosial. Laporan itu difahamkan berkait rapat dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail pagi tadi mengenai siasatan terhadap dakwaan kewujudan sebuah komplot yang bertujuan untuk meruntuhkan kerajaan serta menggugat kestabilan negara. Dalam kenyataannya, Muhammad Khalid memaklumkan bahawa gerakan tersebut dipercayai melibatkan seorang individu tempatan yang berpengaruh bersama sebuah agensi media antarabangsa. Berdasarkan salinan laporan polis yang kini tular, pengadu mendakwa bahawa keluarga tersebut yang dikatakan diketuai oleh isteri seorang bekas menteri telah merancang untuk memanfaatkan beberapa platform media antarabangsa dengan tujuan untuk memberikan tekanan kepada kerajaan di peringkat global. Perancangan ini didakwa bertujuan untuk memberi tekanan terhadap SPRM serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk dalam hal-hal berkaitan dakwaan yang melibatkan siasatan terhadap beberapa individu tertentu. Sekurang-kurangnya 5 agensi media antarabangsa dikatakan terlibat dalam strategi ini. Selain itu, laporan polis tersebut juga mendakwa bahawa terdapat rancangan untuk menggunakan khidmat pelobi di negara-negara seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempengaruhi dasar dan hala tuju kerajaan terhadap isu-isu tertentu. Sebelum ini, Muhammad Khalid telah mengesahkan bahawa siasatan terhadap komplot ini sedang dijalankan selepas pihak polis menerima laporan mengenainya semalam.